Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Yaqulu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu sami'un 'alim. Qul, so Nabi perakat kepada umat dia semua, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu tu kasih kepada Allah sungguh, tu awak syarat, fattabi'uni, tu lah aku, tu Nabi lah. Allah, Nabi hidup yang mudah-mudah. Kalau tengok dia rumah tak kena buat kita ni, pada awak pasal-pasal gitu, tapi kita tak kalau tengok buku tu. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nasya Allah Ta'ala kasih padamu, baru pada mu kasih pada Allah. Mu kasih pada Allah belum tentu Allah nak kasih padamu lagi. Kasih pada Allah, Nabi tak tahu kasih apa lah tu. Tuhan ngepek gitulah. Kalau mu kasih sungguh, mu tu Nabi aku lah, fattabi'uni lah. Ni usul Nabi perakat pada umat manusia semua. Gerti lah tu buat kita tu dah. Yang tak reti lah. Nah, yuhibbukumullah, jawab kepadanya, in kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Saya jawabnya yuhibbukumullah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka hubbak ya Allah. Nah, kita minta berdoa nak jadi wa hubba man yuhibbu wa hubbul amali alladhi yuballighuna hubbak. Gapo amal yuhibbuna? Amal ittiba' lah. Amal ittiba'ur rasul tu dia panggil amalil ladzi yuballighuna hubbak. Kau kita nak turut dak Nabi? Biar tak saya turut Nabi. Ada nak turut Nabi belaka. Nah, lepas tu apabila nak turut Nabi belaka kau, turut hak molek sekali, hak nampak cerak-cerak, ialah etikah. Allah, tidur dengan Nabi, bangun dengan Nabi, puasa dengan Nabi, duduk masjid dengan Nabi, nampak cerak etika 10 akhir. Ittiba'us sunnah ni cerak benar, nampak. Baru kita berhak, ya Allah, aku nak duduk dengan Nabi mu akhirat esok. Barulah sesuai kita doalah tu. Ni tak Nabi duduk masjid, kita duduk luar. Nabi tu baik sampai pada kita masuk masjid. Jadi balik molek je. Lepas tu dia bela, maya raya lah sejak maya. Nabi maya raya pada. Jadi mana turut Nabi muhai umat Islam? Biar tikah mundak. Biar puasa, biar raya pakai orang sejak. Nabi itu selisih Nabi macam Nabi masa tikah buat je tak. Nabi tu baik sejak yang masuk. Allah, mana fattabi'uni, mana fattabi'uni. Isah ya umat Islam pakai isah dia. Fattabi'uni, cat Nabi tak biasa tinggal. Tangtai Nabi pergi Mekah, fardu Ramadan tu mandi 10 hari akhir, bahkan tahun akhir kali etika 20 hari. Hak tu nampak cerak fattabi'uni. Tidur dengan Nabi, bangun dengan Nabi, semayang dengan Nabi, makan buka puasa dengan Nabi, Nabi belakang. Sedap dah tu? Oh sedap. Tapi Allah ramanya duk tak sedap dengan bagai tu. Apa tak sedap dengan bagai tu? Habis dah heran benar, habis tu pengen Az-Zuhri dia kata ajaban bi amril mu'min muslimina. Pelik tu. Nabi tak biasa tinggal, puak dia pakat tinggal. Zaman Quran kedua tu balah tu dah. Yang huing dia syaitan jadilah tu dah. Syaitan ni kagah huing masa dulu ke. Hari ni enggak pernah jeling-jeling pada dah. Ada kena ada huing tengok syaitan hari ni. Pakat tak sejik belaka. Hoyak kata ada kerja tu ada kerja. Nah, supaya satu segi supaya munafik. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Hak tu pergi perang pada dengan dia. Ni dapat pergi tidur sejik.
Munafik tak segi seperai. Nabi pada perang tak saya tahu, oh sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan fuak kera beruk ni. Oh tak lagi. Dia nak bela beruk kawan. Misalnya. Nah, jadi gitu. Tu munafik kerana Nabi ajak ke perang. Dia kata syaralatna amwaluna wa ahluna. Lepas tu dia suruh Nabi fastaghfir lana. Suruh Nabi minta apa ke dia lah. Oh jurus munafik. Hak duk patak neraka tu. Puak ni buat patak neraka tu kecap pai orang patak neraka. Fi darkil asfali minan nar. Lepas hari ni berlambak belah tu dah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah umat Islam. Mari fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba' betul lain. Misalnya Nabi pergi semaya di sana dak sejid. Semayalah nak jemaah. Dan semaya jemaah tu makna tak sepas semaya dengan Nabi dah. Nabi tak usah semaya tak jemaah. So fattabi'uni. Tapi nampak pada lah ya lah tu. Hak ni hak nampak sungguh 10 hari. Tidur dengan Nabi, bangun dengan Nabi, makan sahur dengan Nabi, cukup kan Nabi. InsyaAllah buat itu dah. Biar tak tasih, kita angin tak tasih. Tasih tikah kita angin. Nak belakang awak. Sallallahu alaihi wasallam belakang sungguh buat dia. Nah, kat kasih Nabi belakang tu dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pakai etikah. InsyaAllah. Nah, malam 21, malam nombor 1 sekali bagi Imam Syafi'i. Nah, yang panggil arjal layali linaili fadli lailatul qadri wa lailatul al-wahid wal ashri. Itu paling-paling diharapkan oleh ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun mazhab jumhur malam 27. Maka tu tikai situ, maka mai tikaf malam 27. Ya tikai panggil. Tikai bo. Waktu buat tikai bo, bukan nak turut Nabi tak. Nak ke benda tu pasal tikai bo. Nabi buat itu tak, Nabi tak ada buat ni lah tu, hey umat Islam. Nabi start malam 21 selalu dah sapat. Tubik pada raya. Tubik pada lu dah, Nabi tak ada atau tubik tu. Tubik pagi pagi. Tapi kalau nak tubik dalam malam tu boleh dah. Mazhab pada ijtihad ulama fiqh cukup dah. Tubik bawa malam tu, malam raya, orang kata gong atau raya dah, tak apalah. Tubik malam tu. Nah, boleh. Tapi malam lagi duk apa? Subuh sah. InsyaAllah dah. Tubik padah dah. Tubik padah umat Islam. Nabi tubik padah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku dan insya-Allah Taala kasih kamu. Tak saya itu kasih kau buat itu. Allahu akbar. Dah biasa Nabi sembahyang sijid sembahyang raya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.